Assalamualaikum dan salam Ramadan. Beginilah suasana di Bazar Ramadan, meriah dengan pelbagai pilihan makanan dan kuih-muih tradisional. Bazar Ramadan penuh dengan pilihan kuih. Tapi kalau nak makan yang lebih sihat, jom pilih kuih yang rendah gula dan rendah kalori. Kuih-kuih kukus seperti apam, puteri ayu dan pau adalah pilihan yang lebih baik, kurang minyak dan semestinya lebih rendah kalori. Kuih Melayu seperti bingka, kuih talam dan onde-onde memang sedap dimakan, tapi ingat, ambil berpada-pada. Kawal kuantiti, sayangi diri. Satu ketol kuih bingka ubi dengan berat 80 gram bersamaan dengan 4 sudu teh gula. Banyak kan gula? Manakala, satu ketol kuih Seri Muka dengan berat 110 gram bersamaan dengan 2 sudu teh gula. Puding buah memang refreshing, nak lebih sihat, pilihlah yang guna buah sebenar. Sesuai kalau nak kurangkan pengambilan gula. Pilihlah kuih kurang manis dan rendah kalori. Jom sama-sama buat pilihan yang lebih baik. Selamat berbuka dan selamat berpuasa.